Litar soket alir keluar sambungan gelang. Mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga, bagi sambungan gelang sebanyak 6 unit soket alir keluar boleh dipasang di dalam 1 litar. MCB dengan kadaran 32 ampere digunakan di dalam litar ini. Bagi litar soket alir keluar sambungan gelang, kabel bersaiz 2.5 mm digunakan untuk litar ini. Pendawaian dimulakan dengan menyambungkan keluaran MCB kepada semua terminal live soket alir keluar. Sambungan dimulai dengan soket alir keluar pertama sehingga soket alir keluar terakhir, iaitu yang ke-6. Terminal live soket alir keluar ke-6 ini seterusnya akan disambungkan semula ke terminal live MCB. Seterusnya neutral dari bar neutral pula disambungkan kepada semua terminal neutral pada soket alir keluar bermula dengan soket alir keluar pertama sehingga yang ke-6. Terminal neutral soket alir keluar ke-6 ini seterusnya akan disambungkan semula ke bar neutral. Begitulah juga untuk sistem pembumian, di mana bar bumi disambungkan ke semua terminal bumi soket akhir keluar, sebelum akhirnya disambungkan semula ke bar bumi. Inilah litar soket akhir keluar sambungan gelang. Sambungan ini membolehkan maksimum 6 unit soket akhir keluar disambung di dalam 1 litar.